Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu doa yang pernah dikongsikan oleh Al-Habib Naufal Al-Idrus hafizahullahu ta'ala yang sangat bagus dibacakan pada waktu pagi ketika mana kita memulakan, kita keluarkan duit untuk perbelanjaan. Satu, biasakan, lazimkan dimulakan untuk manfaat orang lain. Kemudian yang kedua, disertakan dengan satu bacaan doa, iaitu Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Bila dibaca doa ini, ketika kita keluarkan duit daripada beg duit kita untuk disalurkan ke mana-mana sahaja untuk manfaat orang lain, dan ini akan memberi kelangsungan keberkatan rezeki pada hari tersebut. Mudah-mudahan dapat diamalkan bersama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namanya Abdullah. Abdullah ibn Abbas, satu. Abdullah ibn Umar, dua. Abdullah ibn Zubair, tiga. Abdullah ibn Amr, empat. Empat orang ini termasuk daripada kalangan 30 orang penghafaz Al-Quran. Pada masa pembukaan Kota Suci Makkah, 30 orang penghafaz Al-Quran ini, 4 orang yang diberikan gelaran Aba Abadillah ini diberikan tanggungjawab besar oleh Rasulullah sebagai pemberi fatwa pada waktu itu pada masa pembukaan Kota Suci Makkah. Jadi hari ini kita datang ziarah, bukan datang saja-saja, bukan datang makan angin, tapi kita datang ke tempat bersejarah seperti ini untuk ambil barakah. Kerana apa? Ziarah kubur itu, kata Rasulullah, Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul mautah. Wa fi riwayah tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kamu kubur kerana ianya mengingatkan kamu kepada kematian dan mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Jadi kita datang ziarah seorang sahabat yang sangat hebat. Beliau merupakan antara sahabat yang dapat doa daripada Rasulullah secara miles away, oceans apart, never in my sight, but always in my heart. The love is always there, it will never die, only growing stronger. A tear rolls down my eye. I'm thinking of the time when the day will come
of mine, standing in Iram, making my tawaf, drinking blessings from your well. The challenge of Safa and